cerita sikit lah kan. Masa kita start 2018, kalau siapa ingat lagi lah. Masa tu Maha. Maha ni every 2 years kan. Kita kerajaan kita buat. Masa Maha tu kita buat, kita masuk Wagyu tu kan. Orang duk galak gitulah. Mana boleh Wagyu hidup kat Malaysia ni kan. Wagyu tak boleh ada kat Malaysia. Memang tak mampulah dia nak bertahan dengan panis dan sebagainya. Tu cabaran yang saya boleh kata untuk start tu, orang galak gitulah. Tak boleh buat. Yang pertama tak boleh buat dia kata tak boleh hidup kawan ni. Tak boleh hidup dan kau tak boleh mampu. Sebab apa? Kos dia untuk nak buat lembu Wagyu ni agak tinggi Dia tak sama dengan lembu tempatan ni. Makanan dia pun dah lain dah. Dah kos dia lain. Yang kedua dia kata, siapa nak beli? Siapa nak beli Wagyu ni? Nama Wagyu dia orang tahu dah. Kalau katalah tomahawk tu, kalau kata tomahawk lembu-lembu kampung ni kan, kita jual lebih kurang dalam RM50, RM60 dah sebatang. Tapi Wagyu ni sebatang tu lebih kurang RM800 ke RM1,200. Wagyu ni. Tapi orang kata, siapa nak beli? Tak ada orang nak beli. Tu saya kata, tak apa, dia biar ada orang galak gitu. Saya kata, dah sampai masuk Malaysia kena ada satu daging yang premium lah. Yang bagi saya, macam saya kata tadi yang awal tadi kan, bila lagi rakyat Malaysia nak rasa daging premium ni. So daripada situ angan-angan tu timbul. Cabaran tu mesti ada. Kos dia tinggi, orang golakkan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kalau tanya saya sekarang ni 2025 ni, setelah lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun kita buat Wagyu ni yang dinamakan sebagai Wagyu ni, sambutan dia sangat luar biasa. Sebab apa? Murah. Murah tu orang kata harga yang berpatutan. Kalau kita compare tadi dengan lembu Jepun tadi, Wagyu Jepun ataupun Wagyu sendiri daripada Australia tu sendiri.